Mengah betul. Kecil lagi. Sedap. Kau tahu tak dekat cyber ada inside scoop? Cyber mana? Dekat dengan KLC tu, dekat ngatasi cyber tu. Oh ya? Mendalam wujud Ha? Mendalam wujud Tak tahu lah. Dia dekat shop blood tu yang KFC yang sunyi tu? yang Belakang leg point tu? bukan shop blood tu, seberang dia yang ada building baru tu. Lepas tu ada inside tu kan yang warna kuning tu. Dengan ayam gepuk baru, ayam gepuk Artisan? bukan. Ayam gepuk Mas Rudy ke ada. Ayam gepuk apa yang nama dia? Tak ingat ah. Ya Aina, bosan ke kita punya live orang keluar? Mas Rio, tak tahu dah. Tu habis ke telur. Tahu tak lagu? Ayo. Tu habis ke telur. Apa? Oh, tadi ombak kelakar. Tiba-tiba orang masuk. Korang ni pelik lah. Shawl apa Aisyah pakai terletak? Korang, Aisyah pakailah shawl apa pun, memang terletak. Asalkan letak. Kalau kau terbang, dia terbang. Kelakar tak? Aku paling tak boleh jawab kalau orang tanya Aina shawl brand apa, bawal brand apa. Sumpah, tak tahu. Buka laci jumpa warna tu. Kita orang memang beli dekat tu lah weh. Apa tempat-tempat booth macam dalam mall ada booth kan. Korang kena start ketawa macam tu, okay? Macam jamin kaya. Tapi kaya kan ada banyak. Kaya kesihatan, kaya dengan kasih sayang, Saya dengan kaya dengan duit. Itu yang paling best lah. gelap macam Capik. Capik gelap orang kaya ke? Kan? Tapi yang tu tak berapa kaya sebenarnya. Tu tak berapa kaya. Tu on the way kaya. Kalau dia dah kaya, dia aku dah tak just friend lah. Macam tu lah. Siapa gelap macam orang kaya? Gelap yang paling macam aku kata aku memang bunyi kampung gila. Kau tahu siapa? Dawa. Dah. Dua apa? Memang dia gelap-gelap Orang-orang vintage. orang-orang lama. Daus kau gelap sumpah. Kaya budi bahasa. Betul. Okay, siapa gelap macam orang miskin? Jahat. Gelap. Kau nak jawab ke? Kau tahu tak? Aku tengah fikir lagi gelap apa. Dan kan kalau gelap dia macam faham tak? Oh kan? Siapa dah dia cakap Daus gelap macam orang kampung? Ada orang cakap. Sumpah. Kalau gelap Noah tu, dia gelap macam korang tahu kalau pakcik-pakcik pagi-pagi baca surat khabar, lepak kat kedai kopi lah macam macam dah Noah gelap. Kadang-kadang dalam konten dia gelap tu terbeli. Macam tak cukup nafas. Bila macam tak. Bisa nak explain. Kadang-kadang benda tu kelakar tapi sebabkan Noah gelap terlampau lama, dia dah jadi macam. Lepas tu dia gelap lambat. Orang kesiap gelap. Dia pun nak gelap. Lepas tu dia kasi macam Lain lah cakap lah. Aina tu nampak komen berdua juga. Mungkin kata dah berubah. aku tak boleh orang tanya soalan yang dia nak nampak. Dia ibarat kan, ibarat depan korang ni ada signboard toilet tau. Tapi korang kita tanya orang sebelah. Mana toilet? Toilet kat mana? Depan kau. Faham. Gelap Mira berjangkit. Ciri, aku pun suka dengan gelap Mira. Kalau Mira gelap aku suka tengok muka dia. Macam mata dia Kucing hilang. Siapa gelap orang kaya? Apa? Gelap aku lah tadi. Sampai hati kau. Sampai hati kau. So gelap sekali. Tak gelap. Tak kaya. Aku gelap wanita cantik.
Aslah gelak macam mana? Gelak tak ikhlas. Macam mana gelak? Aku tak boleh ingat Dia suara kan gelak tak ikhlas. Gelak dia tak kefak. Rina gelak macam orang apa ni? Bukan orang kaya, yang pasti bukan orang kaya. Rina gelak macam orang yang nak terkencing. Wah, dia kalau gelak besar kan. Tapi dia jarang gelak besar. Dia asalnya dia gelak yang tak berapa nak besar. Kau dah kenyang tu weh? Sikit je kau makan. Banyak lah Will. Sumpah, aku punya lagi habis weh Aina. Sumpah tak ada mu ya. Kena penuh lah perut aku. Semenjak 2 menjak ni, aku macam tak selera makan lah. No, I'm being for real. Padahal sebenarnya aku suka sangat makan. Apa sih buat Aina ni? Aku tu tak, Aku dah start nak keluar surat saman. Aku ada gastrik tau, tapi kayak gini kan kalau aku lapar pun aku tak rasa nak makan. Walaupun perut aku tengah sakit gila sebab aku gastrik, tapi tak rasa nak makan. Aku tahu hati dengan makanan. Oh my god. Don't do that. Dia cakap belakang sikit tudung atau tutup mata dah tu. Dia lah comel. Aisyah Ada. ke depan, saya pakai ke belakang. Okay, kaya. Complete each other. Bakal suami Aiman lagi macam awak ni. Tu boleh komen kat Daus ke? Ha? Daus? Bakal suami Aiman. Tu boleh komen kat live Daus. Kalau Daus dengan Aiman ni spring. Orang gila-gila ya. Siapa yang feeling gentleman hari tu dia suami. Bongok gila-gila. Aisyah pilih siapa? Aiman ke Amri? AMRE. Kalau saya pilih Noah. Kalau dia komen AMRIE, aku buat tak nampak kan. Terima kasih. Tapi sebab dia komen di kelakar Amri.